Hai korang, sekarang ni kita dekat kedai Rento Shawarma dekat Bukit Bintang. So kita nak try. Kawan saya kata shawarma sini sedap. So kita nak try, okay. Dia sebelah KKV. KKV sebelah MRT apa ni MRT Bukit Bintang. Okay, kita try dulu sekejap lagi macam mana, okay. Sambil-sambil tu ada orang jual ubi ni. Dia nak mencuba ala-ala Cameron Highland. KL sekarang dia ada hujan, so ala-ala Kuala Lumpur Highland. Nampak menarik ya. Ni ayam, ni daging. Kita nak buat iklan kedai shawarma tapi tiba-tiba ubi. Manis tak? Rasa ni. Boleh makan kulit tak? Boleh Tak tahu. Boleh lah. Ha? Boleh lah. Boleh ke? Manis lah ubi dia. Nak lagi? Okey, ini dia. Ya Allah, sedapnya. Kita orang ambil set couple. Tak adalah. Dia memang mana resit tadi? Okey, ini padat dia punya daging padat. Ini harga dia. RM25. Memang banyak boleh makan 2 orang. Dan air free 1. Okey, jom makan. Okay, ni antara menu dia. Harga tak tahu sebab dia tak ada tulis situ. Dekat menu dia adalah harga. Sini tak ada harga. Dia dah tulis dah. Sedap. Padat, padu. Alah, tomato jatuh. Okay, dalam masa beberapa minit dah habis makan. Sebabnya korang tengok tu. Ya Allah, nak ribut. Takut weh. Kita dah nak balik belah sana. Semua dah get ready dah pasang kemah. Okay, bye-bye. So korang boleh try kat sini. Tapi minta-minta tak viral. Sebab nanti ramai orang. Meja dia tak banyak. Tapi dia ada dekat atas kan. Ada bilik atas. Okay, bye-bye.